عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Terjemahan daripada Sayyidina Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah keinginan dirinya mengikuti apa-apa ajaran yang aku bawa. Hadis sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah oleh Imam Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi dengan sanad yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan, penceramah kita pada hari ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Aizat yang akan menyampaikan kepada kita beberapa pesanan dan juga huraian berkenaan dengan hadis 40 Imam An-Nawawi. Seperti yang kita sudah tahu, pada episod sebelum ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-42. Jadi pada episod kali ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz bagi menyambung lagi episod seterusnya berkenaan dengan hadis ke-41, iaitu tajuk hadis ini adalah kepentingan menundukkan hawa nafsu agar selari dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, saya teruskan mengajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz kita pada hari ini, iaitu Ustaz, soalan yang pertama yang saya akan ajukan adalah, seperti mana yang kita lihat hadis ini adalah berkenaan dengan kita mengutamakan ajaran sunnah ataupun ajaran Nabi SAW berbanding dengan hawa nafsu kita, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh huraikan kepada kami secara lebih jelas lagi mengenai dengan hadis ini, Ustaz. Okay. Kepada Ustaz, persilakan. InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada moderator pada hari ini, Ustaz Abdullah Musyrif. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin 'adada ma wasi'ahullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi khallat hilati adrikni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin 'adada ma wasi'ahullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada moderator Ustaz Abdullah Musyrif, yang mana insyaAllah untuk kita bicarakan, untuk kita berkongsikan mengenai hadis yang ke-41, iaitu keutamaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan apa yang hadis yang telah dibacakan oleh moderator sebentar tadi, jadi dapat matan yang kita boleh ambil di sini iaitu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bih. Yang mana terjemahan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu, hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bih, sehinggalah keinginan dirinya mengikuti apa yang ini ajaran yang aku bawa. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan memerintahkan kita agar kita menuruti segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi ataupun untuk menundukkan hawa nafsu kita yang bergelora. Jadi sebelum kita bincang lebih lanjut, eloklah kita kenali yang mana perawi ini, yang mana daripada Sayyidina Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa dia? Jadi kita lihat
Beliau ni Abu Muhammad Abdullah bin Amru, yang mana beliau dilahirkan di Mekah. Di Mekah. Tempat yang mana sama juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Yang mana beliau lahir ini 27 tahun sebelum hijrah. Bila pengiran hijrah dimulai dengan 1 hijrah, yang mana Rasulullah SAW berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Beliau lahir 27 tahun sebelum hijrah. Yang mana beliau wafat atau meninggal dunia di musalla, tempat di rumahnya sendiri, iaitu pada tahun 65 hijrah. Maksudnya kalau selepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ini berlaku. Jadi Rasulullah wafat pada 11 ataupun 10 hijrah, maka beliau hidup sempat sezaman dengan Khulafa' Ar-Rasyidin, antaranya Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan ketika itu beliau wafat atau meninggal pada usia 68 tahun. Dan Rasulullah kata umur umat dia baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70. Itulah antara umur umat Rasulullah SAW. Dan beliau berislaman, beliau memulai Islam ketika 7 hijrah. 7 hijrah maksudnya selepas berlakunya pembukaan kota Mekah, selepas Rasulullah berhijrah. Dan pada ketika itu usia beliau adalah dewasa, 17 tahun. Dan beliau yakni Abu Muhammad Abdullah bin Amru, beliau meriwayatkan banyak hadis. Antaranya catatan adalah 700 buah hadis. Dan sumbangan besar kepada Islam adalah bersama ayahanda beliau ketika pembukaan kota Mesir. Waktu itu waktu zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, waktu zaman Umar lah, berlaku perluasan kuasa. Dan beliau mengasaskan madrasah ilmiah di Mesir, sekolah ataupun tempat pusat pengajian, antaranya yang dikatakan besar di Mesir. Dan menjadi mufti. Mufti ni orang yang faqih, orang yang faham. Jadi mufti di Mufti Al-Fustat. Dan kita lihat pula daripada hadis tadi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu. Nabi kata tidak sempurna, tidak komplit, hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sehinggalah keinginan dirinya mengikuti apa-apa ajaran yang aku bawa. Maksudnya sini segala titah atau perintah bukan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi daripada Rasulullah SAW yang merupakan Nabi akhir zaman. Kita kena turuti segala apa yang beliau perkatakan, apa yang beliau buat. Itulah merupakan sunnah. Dan hadis ini jelas menunjukkan antara tuntutan iman, kepercayaan, i'tiqad dalam hati ini, untuk menundukkan hawa nafsu selaras dengan ajaran Rasulullah SAW. Dia nak menundukkan hawa nafsu ni bukan hanya kita cakap dengan mulut, tetapi dengan perbuatan, amalan, dan ada guide ataupun ada garis panduan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sempurna iman seorang sekiranya mengutamakan tuntutan nafsu. Maksudnya tak komplit, tak sempurna bila kita mengikuti hawa nafsu lebih daripada amal soleh. Jadi amal soleh ni kita ketahui, kalau kata kita di bulan Ramadan, di bulan puasa ni ada panduan ataupun ada benda yang patut kita turuti, kan? Yang mana kita tengok di siang hari kita berpuasa, dan di malam hari kita boleh melakukan ataupun makan dan minum. Di siang hari diperintahkan untuk berpuasa, untuk tidak makan dan minum, dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu. Melawan hawa nafsu dikira mujahadah yang hanya mampu dilalui oleh orang ikhlas mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan jihadul akbar, jihad paling besar adalah melawan hawa nafsu, yang mana kita melakukan nak pertembungan tu antara sifat keduniaan yang ada dalam diri dan juga kehendak syariat, tambah-tambahlah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuruti hawa nafsu yang menyalahi kehendak syariat Islam akan membawa ke jalan sesat. Seperti mana kita maklum tadi, bila kita turut hawa nafsu, kita akan menempah satu jalan kesesatan. Dan akan berlaku zulumat dalam hati. Jadi bila zulumat dalam hati,
segala nasihat, segala teguran kadang-kadang kita sukar untuk terima. Disebabkan kita mengikuti kehendak hawa nafsu melebihi kehendak syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada Nabi Daud. Allah pun bukan hanya perintah melawan hawa nafsu ni bukan hanya pada zaman Rasulullah ataupun zaman kemudian ni, tapi zaman Nabi terdahulu. Ia dibuktikan dengan zaman Nabi Daud. Saya baca terjemahan. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi. Khalifah maksudnya ketua ataupun melaksanakan apa yang disuruh dan mencegah kepada kemungkaran. Maka jalankanlah hukum antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu. Allah wahyukan kepada Nabi Daud, contohnya kitab Zabur, kepada Nabi Daud, dan kesemua kitab-kitab yang terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, semua telah diselewengkan, hanya sahaja Al-Quran sahaja yang kekal hingga akhir akhirat. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian itu akan menyesatmu di jalan Allah. Bila diturut seperti mana kita beritahu tadi, memang akan menyesatkan dan akan menempah salah satu jalan kebinasaan. Rugilah kita dalam tempoh umur yang orang kata umur Nabi Muhammad tu tempoh 60 ke 70, tapi kalau kita bergelumang dengan zulumat, dengan kehendak hawa nafsu, maka rugi. Kan? Ditambahlah kalau kata kita bulan puasa yang mana kita lihat dia belenggu, syaitan maupun iblis, dibukakan seluasnya pintu syurga, ditutup pintu neraka. Maksudnya Allah Maha Pemurah dan sayangnya Allah kepada kita menggalakkan kita berbuat amal soleh di bulan puasa. Dan sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan jalan Allah. Allah dah janjikan bagi siapa yang menuruti hawa nafsu yang tidak betul ataupun tidak mengikuti apa yang perintah Allah, perintah Nabi, maka Allah janjikan azab kepada mereka. Ibadah adalah ketaatan kepada suruhan dan larangan Allah. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Khusus macam bulan puasa, solat, lima waktu dan sebagainya. Sesiapa yang menurut hawa nafsu bertentangan syariat Islam, jadilah ia hamba yang bertuhankan nafsu syahwatnya sendiri. Jadi nak melawan hawa nafsu ini perlukan pengorbanan, perlukan mujahadah. Jadi seperti mana kata guru kami, kita kena beramal kalau kata dengan zikrullah, dengan menyebut nama Allah, dengan lafaz kalimah Ya Latif 129 kali sehari, ya, untuk kita menarik kebaikan, melembutkan hati. Ya Latif, Ya Latif. Nak amal selepas solat boleh, tapi ataupun waktu bila boleh, tapi seloknya dalam keadaan wudu, sebab kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Latif, Ya Latif. Kan? Semoga dengan zikrullah itu dapat melunakkan hati kita untuk perintah Allah dan juga untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lafaz kalimah Al-Latif juga boleh menolak segala kemungkaran. 129 kali juga. Al-Latif, Al-Latif, dalam keadaan kita menundukkan diri, melihat ataupun dalam keadaan berwuduk dan menghadapkan kiblat. Insya-Allah dengan kaedah itu, dengan amalan, ditambah pula dengan bulan Ramadan ini, kan, dengan digalakkan untuk kita membaca Al-Quran setiap hari, kan, tadabbur. Al-Quran ini walaupun kita tidak memahami dari sudut bahasa Arabnya, tetapi dia bermukjizat. Dia kalamullah yang mana bacaan-bacaan hari-harian dia akan mengikis, akan melunakkan hati, insya-Allah. Sebab dia mukjizat yang terbesar yang Nabi tinggalkan kepada kita. Jadi insya-Allah itu saja insya-Allah uraian yang kita sampaikan. Saya serahkan kepada moderator, insya-Allah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Izzat untuk soalan bagi pusingan yang pertama, yang saya kira huraian yang sangat jelas dan tuntaslah daripada Ustaz. Yang antara perkara huraian
yang paling penting lah yang saya dapat daripada ustaz ni berkenaan dengan hadis menundukkan hawa nafsu berbanding dengan menundukkan hawa nafsu untuk mengikuti syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam tuntutan iman ini, menundukkan hawa nafsu bukan hanya sekadar bercakap di mulut, tetapi perlu dibuktikan dengan perbuatan kita. Yang pertama, yang keduanya mengenai dengan melawan hawa nafsu ini, ianya adalah dikira sebagai jihad yang paling besar. Iaitu kerana kita berlawan di antara dua, iaitu di antara kehendak dunia dan juga kehendak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itulah, cukuplah sekadar itu untuk pusingan yang pertama. Seterusnya kita akan sambung kepada soalan kedua, Ustaz. Soalan kedua, Ustaz, seperti mana yang kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun pendek dan ringkas, tetapi semestinya yang kita tahu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai jawami'ul kalim. Walaupun perkataan yang ringkas tapi mempunyai banyak makna. Jadi kita lihat hadis ni ringkas je. Kalau kita tengok dalam buku hadis 40 ni 2 baris saja. Saya kira mesti pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini terlalu banyak. Mungkin Ustaz boleh uraikan dan ceritakan kepada kami apakah pengajaran yang boleh diambil daripada hadis ini. Baik, insyaAllah. Terima kasih sekali kepada moderator. Jadi bila mana disebut dari pengajaran, apa intipati yang boleh kita ambil, yang boleh kita gunakan sehari-harian, insyaAllah. Suka untuk saya bacakan sedikit firman Allah Subhanahu Wa Taala dan surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Allah kata, jika benar kamu mengasihi Allah, Allah kata, wahai Muhammad, kalau kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Allah, perintah Allah. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dosa-dosa inilah yang patut, yang mana kita sangat-sangat mengharapkan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang kita lakukan, bermula daripada kita bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillah sampai kita balik berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan orang kata apa, mati sekejap. Kita baca bismillahirrahmanirrahim wa ahya, maksudnya pusingan roda tu macam tu. Jadi kita mulakan kehidupan kita dengan alhamdulillah dan kita akhiri kita mulakan kehidupan kita dengan bismillah dan akhiri kehidupan kita dengan alhamdulillah. Dan ingatilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Jadi pengajaran yang boleh kita kongsikan, yang pertama adalah menjadi kewajipan setiap orang Islam. Wajib pada setiap orang Islam untuk mengikuti segala ajaran Rasulullah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan qudwatun hasanah. Contoh teladan yang baik, role model yang patut kita ikuti, yang patut kita menjadikan figure untuk kita menempuh hari demi hari. Walaupun zaman berbeza, tapi Rasulullah merupakan contoh teladan yang patut kita ikuti. Sebagaimana Rasulullah, kalau kita lihat dalam bentuk pengajaran, Rasulullah salat yang mana cucu beliau berada di belakang beliau kan waktu Rasulullah sujud, yang mana boleh je Rasulullah nak bangun, cucu beliau Hasan Husain terlentang dan sebagainya, tapi Rasulullah menghormati yang muda ataupun mengasihi kanak-kanak, Rasulullah biarkan sehingga mereka turun sendiri dan Rasulullah baru bangun. Nah, abang kita pengajaran yang patut kita ambil, yang patut kita amalkan, khususnya di peringkat sekolah rendah ni adalah melayani anak-anak ataupun murid-murid ni seperti mana anak-anak kita. Dan mereka inilah yang ibaratnya kain putih yang kita mencorakkan mereka. Kita ni guru merupakan ibu bapa mereka nombor 2 selepas ibu bapa mereka lah di rumah tu. Jadi kesabaran, ketabahan dalam keadaan dunia globalisasi yang sangat ataupun mencabar, semua dunia di hujung jari, nak apa? Nak baik boleh, nak yang kurang baik pun boleh, semua di hujung jari. Dan yang kedua adalah keimanan seorang tidak sempurna sehingga kehendak nafsunya selaras dengan ajaran Rasulullah. Walaupun nafsu tu ditundukkan,
nafsu tu mesti ada panduan yang guideline untuk kita tundukkan. Kalau tidak, kalau nafsu mengatasi keimanan, maka seperti mana yang kita sebut tadi pada soalan pertama tadi, maka kita akan terjerumus ke arah kesesatan. Kita akan menempah salah satu azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah sentiasa menjaga diri daripada kehendak syahwat. Maksudnya syahwat ni bukan hanya bersifat benda yang dalaman, tapi gemak kita dalam keadaan contohnya dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan ni kan, kalau kita lihat waktu kita sedang berpuasa ni, kalau kita pergi pasar, semua benda kita nak makan kan. Tetapi kalau kita melihat kepada kehendak diri, sebenarnya kita ni hanya dahaga ataupun lapar hanya seketika saja. Kalau kita lebih, maka ibadah selepas tu kita nak lakukan agak sukar kan, sebab dalam keadaan kita dah penuh hayak, terlampau kenyang, dan kita akan mengantuk waktu nak tarawih. Itulah maksudnya ada batasan. Rasulullah kata berhenti sebelum kenyang. Jadi nak makan pun ada tata cara dia. Rasulullah kata mula dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah, dengan tangan kanan, ambil makanan yang dekat dan sebagainya. Itulah merupakan guideline yang patut kita ikuti, patut kita contohi. Dan akhir sekali adalah sentiasa menjaga diri daripada kehendak syahwat, terutamanya remaja pada zaman ini yang mudah terdedah kepada perkara maksiat, sama ada pergaulan atau melalui media sosial yang tidak terkawal. Inilah seperti mana saya maklum tadi, bahawa dunia tanpa sepadan, kalau kita nak kawal dan sebagainya agak sukar. Itulah dari segi bagaimana kita nak terutamalah pelajar kita di peringkat sekolah rendah ni, mungkin ada di antara ibu bapa yang telah memberi gadget, handphone. Jadi ada waktu dan ketikanya kita kena ambil handphone tu. Bukan hanya seharian dengan handphone. Contohlah kita bagi habuan kepada anak-anak kan, dah nak kata bagi hadiah dia puasa, kata bagi puasa bagi handphone, dia duduk sepanjang hari tengok handphone. Itu adalah tak betul lah. Ada ketika, ada waktu dia. Dan benda ni kalau kita tengok, memanglah handphone ni bila kita renung dan tengok, benda ni agak tak perasan. Sampai kita duduk depan handphone sejam 2 jam lah. Sebab dia mata Allah huruf. Malu al-banun kan, kadang harta dan anak-anak ni perhiasan juga, merupakan ujian kepada kita. Jadi sejauh mana untuk kita nak mengawalnya, insyaAllah pulang kepada ibu bapa dan guru-guru di sekolah untuk memberi nasihat demi nasihat. Sebab di peringkat sekolah rendah ni lah untuk kita ulang dan ulang mengenai perkara-perkara yang patut dan tak patut, insyaAllah. Dan insyaAllah saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Aizat bagi pusingan yang kedua ini, yang saya kira juga sangat jelaslah yang kita boleh ambil daripada pengajaran hadis ini, terutamanya kepada, kita bukanlah kepada pelajar, bukanlah kepada murid, tetapi kepada orang yang terlibat dalam membentuk murid itulah, iaitu di kalangan ibu bapa dan juga guru lah, yang kita dapat lihat daripada huraian Ustaz tadi, iaitu nafsu tu mesti ada guideline, dan atas ibu bapa dan juga guru lah untuk membentuk murid-murid kita di peringkat sekolah rendah ini. Baik, bagi pengajaran tadi kita lihat lebih kepada guru dan juga murid, lebih kepada guru dan juga ibu bapa. Jadi untuk soalan yang terakhir ini pula, Ustaz, apakah pula penghayatan yang boleh kita terapkan kepada murid, iaitu murid sendiri, apa yang murid tu boleh buat untuk mereka menghayati hadis ini, Ustaz? Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada moderator Abu Musyrif. Jadi penghayatan ni kita boleh simpulkan melalui pada 3 fokus utama. Yang pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah kemampanan dan ihsan. Yang mana fokus yang pertama kesejahteraan, yang mana murid hendaklah berusaha memupuk keikhlasan dan kejujuran dalam amalan seharian.
Jadi kita mengajar anak murid kita khususnya yang berada di peringkat sekolah rendah maupun sekolah menengah, kita kena mumpuk. Selain kita sebut, kita kena beritahu hanya orang yang ikhlas saja yang Allah akan lorongkan kebaikan kepada mereka. Dan hanya orang yang betul, tidak bercakap bohong, itulah yang akan disaingi oleh rakan-rakan dan guru. Kan? Kadang-kadang murid kita ni takut bercakap benar. Sebab apa? Takut dimarahi. Tapi bagi guru, bagi mereka murid yang cakap benar ni, inilah nilai yang ada, yang patut ada pada setiap diri murid, budak pelajar di peringkat sekolah rendah ni lah. Kan? Yang keduanya adalah murid adalah mencintai apa saja perbuatan dan amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita pupuk murid di peringkat sekolah rendah, kan, nilai mai ke sekolah, datang ke sekolah, adabnya, tingkah lakunya, akhlaknya, apabila kita mengajar mereka dengan salam dengan ibu bapa, salam dengan ibu, dengan ayah, mai sekolah, jumpa pengawal keselamatan, ucap salam. Sebab itu merupakan semua tuntutan apa yang Nabi suruh, afsyus salam, kan, sebarkan salam. Jangan salam hanya beri kepada orang yang kita kenal saja. Dikatakan akhir zaman ni, bila kita memberi salam, kita hanya bagi kepada orang kenal saja. Jadi Nabi suruh sebarkan salam walaupun orang yang kita tidak kenali ataupun kita merasakan dia seorang Muslim, sebarkan salam. Ibaratnya kita mendoakan Assalamualaikum, kita mendoakan kesejahteraan orang yang kita beri salam tu dalam keadaan baik hari itu, dan orang tu pun jawab salam, Waalaikumsalam, sejahterakanlah pada orang yang memberi salam tu. Maksudnya nilai yang Islam terapkan tu sangat-sangat baik. Dan kita ajarkan masuk sekolah kaki kanan atau masuk bilik kelas kaki kanan, kita ajarkan mereka nilai adab, beri salam nak masuk kelas. Kalau ada guru, mohon maaf cikgu, mohon maaf ustaz, saya datang lewat sebagainya, ataupun ada pengumuman yang patut saya beritahu, ataupun saya nak panggil kawan rakan saya. Nilai-nilai adab lah waktu ketika di dekat sekolah rendah ni lah yang patut kita ajar, patut kita pupuk dan ulang dan ulang. Itulah memerlukan kesabaran dari peringkat guru lah khususnya. Dan pada anak tu itulah kita bila kita sebut dan sebut, moga-moga insya-Allah dengan kita sebut berkali-kali tu, benda tu bukan hanya berlaku di sekolah, tapi kita diamalkan, pentadbiatan dia, peramalannya di rumah. Itulah kalau kata kita tengok dalam penilaian murid tu, di sudut PBS, di sudut penilaian tu, budak tu boleh mengamalkan dan juga mengajarkan kepada rakan lain. Dan dari segi kalau tengok sampah di sekitar murid tu, kalau tengok sampah dan sebagainya, kutip dan ambil dan buang, dan bukan buat untuk dirinya, malah dia menggalakkan beritahu rakan sampah, kan. Sebab kebersihan an-nazafah tu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Benda-benda itulah yang patut guru dan dibantu oleh sokongan daripada ibu bapa dan masyarakat yang dibentuk bi'ah yang solehah, insya-Allah akan melahirkan pelajar yang bukan pandai di sudut akademik, maksud, dan dia akan ditambah dengan sahsiah yang terpuji, insya-Allah. Dan yang akhirnya adalah murid dilarang melakukan perkara yang berlawanan dengan syariat Islam dan sering menuruti kehendak naluri yang akhirnya membawa kepada kemungkaran dan kemudaratan. Jadi kalau kita lihat pada diri sendiri, ditaklifkan atau diamanahkan pada diri sendiri, kita ada malaikat yang sentiasa mencatat, Raqib dan Atid. Dan kita kena maklum bahawa ada juga pembalasan dosa dan pahala. Ada juga disediakan syurga dan neraka. Kita ada dua pilihan, kita tak boleh pilih tengah-tengah. Sama ada kita nak kebaikan ataupun nak keburukan. Sebab kita semua dah memayis, dah boleh fikir mana yang baik dan buruk. Itulah kita kena menasihati buat diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita untuk sama-sama fastabiqul khairat, mengerjakan perkara-perkara yang berlumba-lumba perkara kebaikan, ditambahlah dengan bulan Ramadan ni, insya-Allah. Jadi saya setakat tu, insya-Allah saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Ustaz di atas pencerahan bagi soalan yang terakhir pada episod kali ini, iaitu berkenaan dengan penghayatan yang kita boleh terapkan kepada anak didik kita, murid-murid kita. Seterusnya yang kita dapat perkara yang kita dapat lihat adalah daripada penghayatan ini, pihak yang perlu untuk memastikan penghayatan ini berlaku kepada murid, kita dapat lihat daripada penerangan Ustaz Aizat tadi, 3 lah, iaitu daripada guru-guru khususnya, kemudian sokongan daripada ibu bapa, dan seterusnya bi'ah ataupun pembentukan daripada masyarakat itu sendiri. Saya kira murid-murid ini, seperti mana yang Ustaz Aizat sebutkan tadi, kita nak tahu murid-murid itu menghayati ataupun tidak. Nilai daripada hadis ini adalah kita menilai adakah mereka mampu mengaplikasikannya bukan hanya di sekolah, bukan hanya ketika kita mengajar, bahkan di mana-mana sahaja di luar itu sekolah, dan juga mereka pula mampu menegur dan mengajarkan pula kepada orang lain. Itulah yang saya kira penghayatan yang perlu kita lihat. Seterusnya, saya kira dengan berakhirnya soalan yang terakhir tadi, saya kira habislah kita punya episod podcast kita ataupun forum kita pada kali ini. InsyaAllah, terima kasih kepada Ustaz Aizat atas penerangan yang sangat tuntas dan jelas. InsyaAllah, jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.